Anak muda ini berpidato dengan cara tersendiri sampai satu dunia terpukau. Ini kisah Aina Batrisha binti Sulaiman, 20 tahun, bekas pelajar Kolej Tunku Kursia dengan keputusan 9 ASPM. Di sekolah hebat inilah Aina mula menonjol, bukan hanya cemerlang akademik tetapi berani tampil dengan gaya pidato yang berbeza. Gaya yang segar, spontan, penuh emosi dan penuh jiwa. Bila Aina bercakap, orang bukan sekadar dengar tetapi orang rasa. Kini beliau menyambung jurusan undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Di pentas pidato, Aina tidak ikut skrip kaku. Intonasinya hidup, penyampaiannya yakin, berani dan autentik. Gaya inilah yang membawa beliau menjadi juara pidato antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri kategori Alam Melayu, mewakili Malaysia ke pentas dunia. Aina membuktikan bahawa bahasa Melayu boleh dibawa dengan gaya moden tanpa hilang jiwa dan martabatnya. Dari kisah Aina ini, kita belajar bahawa jangan takut jadi diri sendiri. Kadang-kadang kelainan itulah yang membuat dunia memberi perhatian. Ada tak di sini yang pernah masuk pertandingan pidato masa sekolah? Tulis pengalaman korang di ruang komen.